Okay guys, kita nak cuba simulate. Kita gunakan software Gauss View 5.0. Jadi kita cubalah, kita berlatih lah guna pelbagai kristal. So kita pergi www.crystallography.net. Okay, kita cuba search. Kita ambil contohlah satu kristal lah. Kristal apa kita nak cuba ni Dan up to you, nak cuba kristal apa. Saya cuba kristal ni lah yang paling mudah lah. Kita try cadmium dengan sulfide. Okay, cadmium sulfide. Yang ni number of element 1 to 8 pun boleh. Dan kita send. Right, kita send. So kita cari yang cadmium sulfide. So kita ada 4 ni, ada 2 ni tiga. Kita ada 3 jenis cadmium sulfide. P63MC, dia punya space group F43M, F43M. So kalau you tak tahu nak try yang mana, kita tengok yang paling terkini daripada publication terkini. Ini tahun 1925, 4 ni, see. 1925, yang ni 1933, yang ni 1925. Jadi yang terkini nampaknya yang macam 1933. Oh, kerja dah hampir 100 tahun. 1925 ni dah 100 tahun lah kan. Masih digunakan lagi. See? Betapa legendnya benda ni. So kita try lah. Kita klik CIF, automatic dia akan download kat sini. So kalau you nak tengok kat mana download, you just klik folder ni, dia akan pergi dekat folder download. So ini dia. Ni. Okay, saya cadangkan, you cut benda ni. Cut ni ataupun Ctrl X. So first thing first, you pergi dekat C. Lepas pergi dekat C, pergi dekat G09W. Kena ikut betul-betul G09W. Kemudian pergi kat Scratch. Right, kemudian you buatlah you punya folder kat sini. Contohnya saya punya SKM lah, nama saya. Kat dalam ni you try lah buat CDS tadi. CDS. Okay, cadmium sulfide. Cadmium sulfide ni adalah semiconductor lah. Dia warna kuning. So kalau warna kuning, ROYGBI, dia menyerap indigo dan juga violet. So lepas you dah paste kat sini, make sure dekat C G09W, scratch you punya folder sendiri dan lambatkanlah you punya CDS dalam folder you. Kalau you pergi dekat D ke apa, dia takkan jadi. Dia syarat dia mesti dekat C, dekat G09W dan juga scratch. Dalam scratch tu you susunlah nak buat file nama apa pun tak kisah. So saya dah paste kat sini, saya cuba buka. See. So ini kita punya basic. Ini orang zaman 100 tahun yang lepas dah buat. So kita tak perlulah kita buat daripada scratch. Ni, ini the basic. Ini belum jadi satu kristal yang betul lagi Belum jadi satu kristal yang betul lagi. Habis tu macam mana kita nak buat kristal yang betul lagi? Kan, kristal yang betul ni mestilah repetitif. Betul, macam mana kita repeat benda ni? Kita dah belajar chapter berapa tu? Chapter 3 rasanya ke chapter 4 Kita belajar macam nak repeat kristal. Jadi secara teorinya kita dah tahu dah nak kira-kira nak repeat kristal tu macam mana. Tu secara teori. So secara praktikalnya macam mana kita nak buat? Senang je. Kita kecilkan sikit lagi dulu ni. Okay, kita kecilkan. Ini pun kita kecilkan, minimize. Ini pun dah tak guna, minimize. Okay, kita pergi dekat sini. Dia punya user interface. Pergi dekat edit. Pergi dekat PBC. Sini, PBC ni PBC. Klik PBC. Okay, now. Sekarang ni lattice. Kita letak 3 dimension. Minimum lattice system. Yang ini kita cuba tengok dulu. Kita tak tahu kan nak tekan triclinic ke, monoclinic ke, tetragonal ke, cubic ke kan? Tak tahu kan? Senang je. Kita pergi balik dekat sini. Type balik. Cadmium sulfide. Crystal apa? So pergi dekat AI mode je. Pergi dekat AI mode. Senang je. Pergi dekat AI mode. Maka dia ada yang tulis hexagonal. Ada hexagonal. Ada yang tulis cubic. Dia ada pelbagai jenis kristal. Cadmium sulfide boleh wujud dalam cubic, boleh wujud dalam hexagonal. Dia bergantung cara dia disintesis bagaimana.
ataupun rock salt. So kat sini nampaknya sama ada hexagonal ataupun cubic. Itu dia. So sekarang kat sini kita tukar. So hexagonal ataupun cubic. Tengok ada tak? Hexagonal ada tak? Tak ada hexagonal, maka kita ambil cubic. Begitu. Right. So structure ni tadi tu yang orang ni telah develop 100 tahun lepas. So berdasarkan cubic structure. So kita letaklah cubic. Enable space group symmetry, letak je pun boleh. Tak nak letak pun tak apa. Up to you. Tak apa. Letak je letak. Enable space group symmetry. Sebab kita perlukan satu crystal yang symmetry Okay. So ini biarkan dekat bahagian sel ni. Biarkan view. Yang ini yang kita akan replicate. Kita akan cuba replicate crystal kita ni menjadi lebih besar. Macam nak replicate. Nampak ini adalah vektor ABC dan ini vektor negatif A, negatif B, negatif C. Kan kita boleh replicate kita punya sel, kita punya atom-atom tu dalam susunan nak paksi A ke B ke C ataupun X ke Y ke Z. Negatif X, negatif Y, negatif Z. So ni kita cuba replicate. Ni tak kisah you nak replicate macam mana pun. Macam saya suka kalau X, Y, Z dah positif sini, saya suka X, Y, Z yang negatif pula. Saya replicate. Nampak ni? Dia bertambah kat bawah ni. Negatif X, negatif Y, negatif Z. Dah cuba combine. Bertambah besar kan? Tambah besar kan? Kalau you rasa ni betul, combine dia. Klik combine. Klik combine. See? Saya sebenarnya memerlukan mouse ni, tapi mouse saya dah rosak. Saya susah sikit lah pakai apa ni? Apa nama ni? Apatah nama dia? Mousepad, trackpad. So mana satu cadmium, mana satu sulfide? Okay, tekan right click. Right click. Sini right click. Pergi dekat view. Pergi dekat simbol. So nampak tu. Alah, macam mana saya nak zoom in lah. Sekejap. Saya tak ada mouse. Kalau ada mouse senang nak zoom in. Sekejap, saya try pakai ketuk-ketuk lah mouse saya ni. Harapannya hidup lah. Bismillah. Oh, mouse hiduplah. Hiduplah mouse. Hiduplah mouse. Dia tak boleh pakai trackpad. Dia kena mouse. Oh, mouse dia kejap on, kejap off, kejap on, kejap off. Leceh. Off pula. Time nak pakai off. Tolonglah on, tolonglah on. Misalnya tak beli mouse malam. Okay, dia tengah hidup kan. Okay, saya zoom in. Yes, cepat tu. Nampak? See? Alright. Okay. Ada cadmium, ada sulfide. Ada cadmium, ada sulfide. Ataupun you tak suka belakang tu background warna purple, mungkin dia mengganggu. Right click. Pergi dekat view. Pergi dekat display format. Ni tukar ni background color. Tukarlah, up to you. Tukar color putih. Taran, tukar color putih kan. Alright, tukar color putih. Tukar okay. It's up to you. Atau you nak besarkan huruf ni, huruf-huruf ni kan, simbol kan, tak berapa nampak kan. Okay. Pergi dekat view juga, semua dekat view. Display format. Okay. Molekul pun macam tak logik je. Cadmium dengan sulfur ni sama kan? Sama size kan? Macam mana logik kan? Patutnya salah satu akan besar lah. So, klik use van der Waals radius. So, kita boleh nampak sebenarnya kalau ikutkan teori, cadmium lebih besar daripada sulfur. So, dia jadi macam tu. Terpulang je. Kalau you rasa suka gambar macam ni, up to you. Klik lah macam ni. Kalau tak suka, klik je macam ni. Right? So ini pun you boleh tekan ball and stick ke supaya dia lebih gelap sikit, supaya lebih cerah nampak kan macam ni. Saya tukar ball and stick. Ni asalnya dia ball and bond. Tukarlah ball and stick. Bagi gelap sikit kan. Alright. Ataupun nak teks dia lagi besar sebab CDS tu kecil sangat. Okay, letak 30. Cuba. 30. Tak ada pun. Ke saya salah setting ni. Ulang balik. Display format text. Dah betul lah. Ke 30 besar? Besar sangat. 24. Atau besar lagi? 36. Wah, tu dia. Kalau tak nampak kan. Tak tahulah nak kata apa lagi kalau tak nampak. Cukup besar tu. Alright. So, okay. Alright. So, sekarang ni. Ni kita belum belajar simulate lagi. Kita belum belajar simulation. Kita tak masuk lagi bab Schrödinger equation ataupun density functional theory. Kita tak masuk lagi bab tu. Untuk simulate sama ada tengok benda ni betul ke realistik ke atau tidak. Kita tak tengok dulu. Sekarang ni kita nak tengok pula kalau inilah kristal kita, macam mana susunan dekat
crystal plane. Kan kita ada sebut crystal plane 100, 101, 111 dan sebagainya. Okey, macam mana kita nak buat? Kita ambil satu. Kita buka lagi XRD graph for cadmium sulfide cubic structure. So, cadmium sulfide yang cubic structure, biasanya dia akan ada graf ni. 111, 200, graf pula, peak. Dia ada peak. XRD dekat 111, 200, 220 dan 311. Jadi, macam mana kita nak tengok dekat sini ni? Kan? Macam mana kita nak tengok? Mana 110, mana 1200 ke apa benda tu kan? Kat mana? Okey. Kita tengok dekat sini Edit PVC. Content reduce. Okey, kat sini. Pak ni. HKL. So kita buat gini dulu. Tadi 111 dia kata peak yang pertama. Kat mana 111 ni? Kita buat kat sini. 111. Okey. Alah, tak jelas lah. Tidak jelas. Tidak jelas gambarnya kat sini. Saya tekan tukar kat sini. View. Display format. Jadi saya tukar balik background kali ni. Ya, barulah nampak. Okey, ini dia 111. So jangan tukarlah, jangan tukar apa tadi? Jangan tukar background putih. Tak nampak ni. So 111 kita set nampak. Inilah dia 111. Nampak? 11. Jadi pada plane 111 ni, atom mana yang ada pada plane ni? Nampak? Dia adalah atom cadmium kat bawah ni. 1, 2, 3 cadmium. 4, 5, 6, 7 cadmium. 8, 9, 10. 11, 12. Ada 12 cadmium. Semuanya cadmium saja yang menduduki plane 111. So maksudnya, ingat 111 ada 12 atom. Okey, kita tengok yang lain pula. 111 ada 12 atom. Kemudian 200 kita tengok 200 pula. Sekejap, saya kena tulis. Kita letak notepad sekejap, notepad. Satu 12 atom sulfur sahaja. Sekarang kita ada atom apa pula lagi? 200. Kita tengok ni 200 pula. 200. Oops. Sini. Pergi edit, pergi PVC, ubah 200. See? 200 adalah yang kat situ. Nampak? Nampak? Semuanya cadmium juga. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 atom saja yang kena dekat 200. Semuanya yang ni cadmium. Yang ni cadmium saja. 200. 8 atom cadmium. Lepas 200 apa? 220. Edit PVC 220. Betul kan 220 kan? Yes, 220. 220 itu. Tu dia, nampak tak? Kali ni dia ada campuran. Sulfur ada 1, 2, 3, 4. Sulfur ada 4, cadmium ada 6. Kita catat lagi. 220 ada berapa sulfur tadi? 4, 6. 6 atom cadmium, 4 atom sulfur. Total ada 10 atom. Total ada 10 atom. Lepas 220 apa? Lepas 220 kita ada 311. Okey, kita buat 311 pula. 311. Edit
PBC 311. Pergi kat sini. Nah, itu dia 311. Atom apa yang ada? Ini pun ada mungkin campuran. Yes, campuran. Satu atom cadmium, satu atom sulfur kat sini kena, betul? Kemudian kat sini cadmium pun kena, sulfur pun kena, nikki kena ni. Cadmium, sulfur kena. Kat bawah sekali kita ada cadmium kena, sulfur kena. Okay, so total adalah, kiralah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 3. 5, 3. Ini adalah 5, 3, 5, 3, 5, 3. 3, 1, 1. 5 cadmium, 3 sulfur. Total 8 atom. Ini dia. So, kalau kita cuba carikan graf dia. Okay. Mouse. Bagilah kerjasama mouse. Kat sini kot. Yes, I think so. Alright. Oh lah, tak jelas lah. Kenapa tak jelas? Tidak jelas. 12. Tak jelas. Mana yang jelas tak best, kita nak yang jelas. Ni kot, jelas kot. Yes, good. No. Ini bukan 202. Yes, ini. Tengok daripada sini kita dapati tengok. 111 yang paling tinggi. Sekejap, 2. Asal tak 2. Tak okey ni, tak okey. No. Not okay. Not okay. Ini tak betul. Ni apa tengok? Ya. Ini pun no. I don't think so. No. No. Apa saya tak lawa gerah-gerah korang ni? Ni lagi tak ada. Apa? Tak ada. Sekejap cari dulu graf yang betul-betul okey. Tak okey ni, cari images lah. Alhamdulillah. Mana graf yang cantik ni? Kadang graf dia bercampur-campur dia orang ni. Kita kena cari graf yang ni lah. Saya pakai AI mode jugalah. Generate graph SRD CDS cubic yang ada peak 111 lagi apa tadi 200 220 311. Lambat sikit. Ya, itu dia. Alright. Okay. So, dia generate macam ni. Tengok. Kita nampak 111 tinggi. 200 rendah. Ni tinggi balik. Apa maksud dia? Kita tanya balik. Kenapa peak 200 rendah? Alah, dia pun penerangan tidak bagus lah ni. Tak okey. Saya nampak graf tadi ada satu graf yang okey ni. This one not okay. Ya. No, not okay.
Sekejap ambil masa sikit. Nak cik graf yang cantik. Tadi graf sudah cantik sebenarnya. Ya, CDS cubic. Weh, dah 20 minit dah. Kejapnya. Hai. No. No. Saya nampak satu graf tadi. Memang cantik. Mana dia pergi? Nyesal pula tak ambil graf tadi tu. Okay, never mind lah. We take one lah. We take this one lah. Okay. Now, kita tengok Tengok, sekarang kita ada dua jenis. Ada yang 100% atom yang sama. Sulfur ada 200, hanya cadmium. 220 dengan 311, dua ni adalah kategori yang berbeza. Dua-dua ni adalah kategori campuran atom. Okey. So sekarang kita tengok 111 dengan 200. Yang ini adalah peak untuk yang single. Yang ni adalah sulfur disebabkan diffraction X-ray tu disebabkan sulfur saja. Sulfur kecil, cadmium besar. Kalau you ingat saya sebut tadi, kalau kita cuba buat view display format, kita molekul ni kita ambil. Alah, time ni lah mouse tak berjalan. Van der Waals radius. C. Oi, mouse. Bagi sama. Nak mengajar ni. Mouse. Astagfirullahaladzim. Mouse tak bergerak. Bergerak pun. Alah, dia tak bergerak balik. Okey, dia bergerak. Nampak? Cadmium besar, sulfur kecil. So, kita kena ingat bahawa kita punya X-ray ni sangat kecil. So, kalau X-ray tu dia hentam atom yang lagi kecil, so dia punya diffraction lagi banyak. So, kat sini kita ada 12 atom sulfur yang kecil yang menghampiri saiz X-ray. Of course, dia akan diffracted dengan banyak sekali X-ray tu. Oleh kerana X-ray diffracted dengan banyak sekali, that's why kita punya graf 111 yang purely diffracted by sulfur sangat tinggi dia punya intensity. Nampak ni? Graf 111. Unlike sulfur, untuk graf 200 pula, dia sangat rendah. Dia dah tercampur kat sini. Jadi shoulder kat sini. Ataupun tadi pun alamak, time ni lah dia nak ni apa ni? Tak tahu ni lah. Ni dia. 200 sini. Sangat rendah. Dia ada peak ni, tapi sangat rendah. Kerana apa? Kerana dia adalah berasaskan daripada cadmium atom. Dah lah sikit, semakin sikit. Dalam plane 200, cadmium pula tu, cadmium besar. Of course, diffraction peak dia lebih, intensity dia lebih rendah. Disebabkan jumlah atom lagi rendah, dan dia diffracted disebabkan oleh atom yang lagi besar. So, dia akan rendah intensity dia. Alright. So, unlikely pula untuk 220, dia diffracted by 4 atom sulfur. Of course, dibandingkan dengan 111, dia akan lebih rendah lah. Kan, atom sulfur. Dia akan lebih rendah. Sebab 4 je. Dia akan lebih rendah. Kita boleh agak 220 lagi rendah peak dia daripada 111. Tapi tidaklah terlalu rendah sehingga sampai 200. Sebab kita ada atom sulfur 4. Dan ditambah pula dengan satu peak ada daripada 6 atom cadmium. In total we have 10 atom. So dapatlah dia peak macam tu. Kan? Okey, sekarang macam ni pula. Sekarang ni yang 311 pula. Ni pula 8 atom. Yang ini pula kadang-kala dia boleh jadi tinggi, kadang-kala dia boleh jadi rendah. Pak ni 8 atom 8 atom. Tadi 10 atom, patutnya dia lagi rendah lah. Kan? Dah lah dia 3S pula tu. Yang atas tadi 4S. Ni pula 5 atom saja. Patutnya dia boleh jadi rendah ataupun jadi lebih tinggi. Selalunya dia sebenarnya semakin lagi rendah. Yang ni tidak, saya boleh katakan yang generate oleh AI mode ni tidak berapa tepat lah. Jadi kita tengok eksperimental. Kita tengok eksperimental kat sini. Of course,
311. Nampak? Dia lagi rendah daripada 220. Tapi not really significant. Dia rendah sedikit saja daripada sini. Nampak? Logik lah. Kan? Daripada 8 atom, daripada 10 atom, jadi 8 atom. Kan? Dia lagi rendah sikit intensity. So, macam itulah cara nak membaca graf XRD. Kenapa dia lagi tinggi? Kenapa lagi rendah? Sebab kita tengok bilangan. Bilangan apa? Bilangan atom yang menduduki plane tersebut. Macam ni you nak simulate plane, saya dah tunjuk HKL tadi kan. Kat situlah nak simulate plane. Kalau nak tengok plane ni, saya cadangkan baik ambil van der Waals radius lah. Kan? Supaya you nampak atom mana yang kena dekat plane tersebut. Alright? So, ini cara nak baca graf XRD. Okay, sekarang ni saya nak you pula buat, instead of CDS, everybody pick other semiconductor. Nickel sulfide ke, copper sulfide ke, tapi nasihat saya, boleh nak titanium dioxide ke, atau ferrum oxide ke, up to you. Everybody datang, come out dengan satu satu structure macam ni, cuba simulate dia punya XRD dan tunjukkan kat saya. Alright, so itu saja. Kita tengok masing-masing punya kerja macam mana.